Assalamualaikum Sasai. Jadi hari ni tu betulan 6 hari hubung asing dah. Tu jumpa lah. Memanglah bila kita main kalau kahwin, hubung asing kalau kahwin kena jumpa ngak-ngak resoh. Kalau kahwin kita ni lah. Abayi channel. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Demai lah ni. No. Batuk. Lepas tu buat pengalung kau. Lagi jaket kau kru Kim lagi. No. Betul. Dang yo lagi dah kita. Ai ada you ada. Dah ha. Dah. Asing ni kalau mutu pegang mutu tak ada sampai 5 tahun ni, tak ada kena cek siapa. Dah. Ya, mutu tu มีอายุ5 ปีเริ่มตั้งแต่5 ปีขึ้นไปต้องตรวจสภาพการูน้อยกว่า5 ปียังไม่ต้องตรวจแต่ว่าถ้าขาดภาษีถึง1 ปีก็ต้องตรวจได้ Nak hubung semua dah. hubung semua. Patut ada apa kebaikan lah hubungภาษี ni. Pengadaan semua ternak kat kampung tak ada hubung tak apa dah. นวายาพรบสำคัญภาษีpunสำคัญdeh. Lepas tu พรบ tu nen sebab kita tak tahu kita nak balik nak jatuh parit nak gapo bila. Deh. Kalau kita tak adaพรบ deh. Kita balik. Deh, masuk rumah sakit hospital. 30 baht nak tak boleh pakai. Kena pakaiพรบ mutu. Kalau kita balik mutu. Deh, kalau tak adaพรบnak bayar duit diri. Pas balik mutu ni mahal kau buat. Kau buat mahal. Baik dah setengah orang tipu terbalik sikar dah. Salah. Kalau kita tipu deh. Depa bomoi tahu dah. Klebek tu kenapa. No yak jatuh more tak boleh. Deh. Tu. Lepas tu kalau kita bahau, bahau tu kena go lain-lain lah. Deh. Pas satu hari je terus sok mari kena fong nah. Probo fong banyak dah kena fong. Kena bayar lek. Kalau ada kita top probo ni pengal kita pago kat tengok ni lah. Jadi pengaya yo mungkin nak rakam itu lah. Probo ni bayarค่ารักษาพยาบาล. ค่ารักษาพยาบาลdeh. Jadi nak pentingnya lah apa ni top probo. Jadi bila kita balik kat tengok ni kru Kim. Mutu hak tak ada ayat silamo deh. Sampai kita tahu dia tak tabian deh. Dia tak tabian. Mai bayar probo aja tak apa kalau kita tak sujud tabian mai. Deh kita tahu malah tak sejuk tabian mai kat mutu kita dak duit kedah dak mana ni deh. Tapi kita bayar probo. Mana kita gelecah itu akan ketah ke oleh ketah balik. Deh, krem boleh bayar kau bak ke? Probo ni tak ada sakup pun denganภาษี. Yo, kalau kereta tu boleh tak kereta? Benar. Kereta tu probo haja. Boleh ke? Boleh tak dah. Pengang bayar pasir yo mahal, pengang asing yo mahal sikit dah. Bayar probo aja. Bayar probo haja dah. Boleh dah saya nak hari bayar probo kalau kahwin kita ni. 4 bayi saya dah. Tak tahu tepat kita bayi kita. Alhamdulillah. Sekolah ni saya dah. Wassalam.